Dia kata kalau kita keluar rumah tanpa mandi hadas, seluruh alam ni menghina dia. Betul ke Ustaz? Benda tu tak? Kita tak mandi wajib lagi, kita pergi kedai. Tu baik. Pergi mayang mall. Pergi mayang mall. Lepas tu seluruh makhluk ke apa? Menghina dia. Menghina dia. Orang yang hendak mandi wajib ni lah. Dan orang tahu dua ni dia tak mandi wajib. Katalah betul lah orang hina belaka dia. Okay. Katakan betul. Dah orang tahu dua ni. Dah bukan orang, maksud makhluk-makhluk ni pokok-pokok, burung-burung. Dah pokok tahu dua ni. Allah Akbar. Saya pun tak tahu, saya pernah dengar benda tu, saya tanya ustaz tu. Saya nak tengok je, nak tengok pengetahuan ustaz ke mana. Saya nak tengok je ni malam ni. Tengok. Nak terang ustaz ni. Betul, pokok ni kalau dia tengok kita baru dia tahu. Pokok ni macam orang kok, kalau ali dak lawak depan dia tak tahu. Iyalah betul. Ya dak juga ustaz. Yang tahu yang ghaib je Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak tahu benda yang di belakang tabir melainkan Allah. Hadah ni, hadah kecil atau hadah besar, ulama panggil mastur, syai'un mastur, benda yang tak nampak. Mu tengok guna pun tak nampak. Nampak? Sebab tu bila kita semayang di belakang imam yang tak mandi hadas, faham lagi? Imam tak mandi hadas. Imam tak mandi hadas. Okey. Bisa kok imam tu tak mandi hadas sembahyang. Dia terlupalah. Dia terlupa mandi wajib. Kita semayang ikut dia. Faham? Lepas semayang imam buat pengumuman. Dia teringat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Dok mandi wajib. La ilaha illallah. Contoh. Okey? Jangan buat pengumuman. Buat senyap je. Buat senyap, baca doa dekat bau. Balik mandi mayang dia. Makmum sah. Dimaafkan. Makmum semua sah belaka. Okey? Dengar tu. Tengok. Jangan dak mandi hadas pula. Kenapa makmum tu sah semayang? Kerana kesilapan imam itu mastur. Tidak dapat dilihat oleh makmum. Okey. Hadah ini syai'un mu'tabarun. Benda yang hukum saja ada. Tengok tak nampak, hidu tak bau, pukul gambar tak boleh. Benda yang sukar dilihat dimaafkan bagi orang yang tersalah ikut. Tapi kalau benda yang boleh nampak, makmum kena qadha.